はい。始めましょう。はい。始めましょう。はい。お元気ですか皆さん？先生、元気です。元気、元気。はい。元気ですね。先生も元気です。先生も元気です。はい。今日ですね、3週間目です。3週間目です。minggu yang ketiga lah. 早いですね。早い。cepat kan masa. Dah minggu yang ketiga dah. 3週間目です。はい、今日ですね、ひらがなの書き方を勉強しましょう。ひらがなの書き方。書きます。tulis. 書き方, kata ni cara lah. How to write hiragana. Okay, sebelum tu saya nak tanya lah. Sebelum kita pergi buat cara nak menulis. Dah tengok dah dekat Yulen. Saya dah attachkan satu lampiran lah dah. untuk hiragana. Ah, Okey. Sensei kena print ke? Kalau awak nak print boleh. Kalau tak nak print, gunakan buku kotak-kotak yang saya cakap tu. Dah beli dah buku kotak-kotak tu? Sensei, Ya. buku buku kotak-kotak tu nak yang kotak paling besar ke macam mana? Besar lah, senang. Alright, right. Beli yang besar. Kalau nak print pun boleh. Daripada yang attachment tu. Ataupun nak beli yang buku kotak-kotak exercise pun boleh. Saya bagi dua option lah. Okay. Tapi masa buat latihan ni saya akan gunakan yang attachment yang saya bagi lah. Lampiran yang saya bagi. Okay. Kita tanya seorang lah. Sebelum mulakan kelas, kita tanya Toh Lai Rui Hong Sang. Rui Hong Sang. Ya, Sensei. Hai. Okay. Senshu, nani o benkyou shimashita ka? Senshu, nani o benkyou shimashita ka? Minggu lepas, apa yang kita dah belajar? Ingat lagi? Nah, Ah, tiga. ingat lagi minggu lepas? Kita belajar apa? Oh, hiragana chat 2, 3, 4. Hai, hiragana. Chart 2, 3 and 4 kita buat pronunciation lah. Sebutan. Sebutan. Sudah ingat? Chart 2, chart 3, chart 4. Rui Hong Sang, macam mana nak sebut? Sudah. Sudah Okay, kalau chart 2 tu kita ada tambahan 2 titik dan 1 bulat. Ga, gigu, gego, za, jizu, zezo. Da, jizu, dedo. Ba, bibu, bebo. Pa, pipu, pepo. Itu chart yang kedua. Okay, chart yang ketiga kita gabungkan ya, yuyok yang kecil dengan huruf besar 7 tu. Ki, shi, chi, mi, hi, miri. Kia, kiu, kyo. Sha, shu, cho. Cha, chu, cho. Nia, niu, nyo. Hia, hiu, hyo. Mia, miu, myo. Ria, riu, ryo. Itu chart yang ketiga. Okay, chart yang keempat. Siapa ingat lagi? Kita gunakan 3 huruf. Ki, shi dengan hi. Daripada chart yang ketiga tu kita gunakan Gia, giu, gyo. Jia, ju, jo. Bia, biu, bio dengan pia, piu, pio. Itu saja yang kita buat pronunciation. Jadi hari ni kita nak buat writing untuk stage yang pertama saja. Stage 2, 3 dan 4 kita tak perlulah kerana apa? Dia tambahan untuk dapatkan sebutan. Okay, jadi saya sharekan yang saya attachkan dalam Ulearn. Okay. Untuk kita sama-sama buat writing hari ni. Hari ni kelas kalau ikutkan sekejap je pasal apa? Buat writing ni sekejap saja. Pasal kita dah ada cara dia. Dah ada cara. Okey, yang ni untuk yang ni Nihongo Japanese language, kita ada assignment hiragana and katakana. Awak kena buat writing lah. Dekat sini kita submit nanti awak akan dapat 20 markah. Hiragana 10 markah, katakana 10 markah.
Okey, jadi kita mulakan dengan hiragana dulu. Hiragana, kalau tengok dekat sini dia ada step kan? Step pertama, kedua dan ketiga. Step pertama, kedua dan ketiga. Okey, sebelum tu sensei minta seorang lah untuk menulis lah. Senang tak awak nak tulis kat dalam ni. Okey, kita minta seorang Nasriah Sang. Ada? Nasriah Sang. Okey, Nasriah Sang ada? Ada Nasriah? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita minta seorang lagi. Itu Farid Zaifitri Sang. Ada? Farid Sang. Imas kak? Farid? Ada Farid? Tak ada. Okey, Muiz. Muiz ada Muiz. Ada Muiz? Sensei? Hai. Boleh Muiz? Okey, Muiz. Okey, cuba awak buatkan huruf A dekat dalam kotak ni. Okey, buatkan huruf A, Muiz. Buat dalam kotak ni. Tak kira lah kotak mana satu. Dalam ni ke, buatkan dalam kotak ni. Boleh tak? Buatkan huruf A. A besar. Okey, A des. Kai take it. Ada tak? Yang boleh buat. Muiz. Tak ada. Tak dapat Okey, siapa lagi? Farid tak ada. Muiz. Okey, Nur Insyirah tak? Ada? Nur Insyirah. Ada. Okey. Okey, Rushdina Roslan. Ya, saya. Okey, cuba buatkan dalam kotak ni huruf A, A besar. Boleh tak? Okey, cuba cari dekat pen tu, awak tuliskan huruf A. Ya. Okey. Huruf A bukan huruf A. Huruf A, A. Alfabet. Mana satu ni? Yang hijau Okey. Yang ni tak adalah. Yang ni tak ada. Okey. Okey, cuba buat sekali lagi. Huruf A. Okey. Mhm. Okey. Ini huruf A Ini huruf A. Huruf A saja. Huruf A. Alfabet. Betul lah. Huruf A macam mana nak buat? Huruf A. Huruf A. Alfabet. Bukan hiragana. Huruf A. Huruf A. A. Sekejap. Buat sebelah dia. Huruf A.
huruf A tak tahu lah. Macam ni. Okey, huruf A kita buat macam biasa. A satu kan macam ni. Lepas tu step kedua daripada atas ni kan. Turun ke bawah Lepas tu step yang ketiga. Ni betul. Huruf A Okey, kebanyakan kita akan buat daripada belah kiri kan. Kiri yang pertama, lepas tu yang kedua kanan. Yang ketiga kita akan buat tengah, betul? Tengah ada tulis cantum. Okey, sampai sini step dia, betul? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, betul? 3 step. Ada tak orang buat step daripada kanan dulu? Sini. Lepas tu buat kiri. Lepas tu buat tengah. Ada? Jarang lah. Jarang. Okey, jarang. Ada tak orang buat tengah dulu? Lepas tu buat kiri. Lepas tu buat kanan. Pun jarang. Biasanya kita akan buat step pertama, kiri. Lepas tu kanan, lepas tu tengah. Betul tak? Setuju tak? Saya cakap betul. Setuju Okey. Kenapa kita ikut step 1, 2, 3 ni? Kenapa kita ikut step yang ni? Yang biasa kita buat ni. Kita diajarkan daripada dulu. Supaya kita ikut langkah tu mudah kita nak ingat. Dan kita tak lupa lah. Jadi sama, hiragana ni kita ikut langkah pertama, 2, 3. Dia ada sampai 4 langkah, dia tak banyak. Dia ada ichi, ni, sang, yong, step. Ada yang paling banyak 4 step saja. Okay, jadi kalau kita dah buat tadi huruf A, kalau tengok huruf A ni berapa step? Kalau tengok huruf A berapa step? Sang step Arimas. Ada 3 step. Jadi awak boleh buat kat lampiran ni. Okey, buat lampiran ni. Buat ikut sama sensei. Macam mana nak buat dah? Okey. Jadi yang pertama, ichi. Step yang pertama atas ni mendatar. Okey, yang kedua menegak. Yang ketiga buat curve dia. Besar. Okey, dah sekarang. Jadi kotak yang 4 kecil ni awak gabungkan jadikan satu kotak. Okey, kalau awak buat lampiran ni, ikut lampiran ni. Okey, yang pertama ichi, ni, sang. Boleh? Satu lagi ichi, ni, sang. Sang step. Boleh? Sampailah bawah kotak yang besar ni. Jadi kat bawah ni satu kotak besar ni gunakanlah. Ada 3 step. Jadi awak punya assignment ni satu page ni satu kotak awak buat satu huruf. Sehingga habislah satu page. Boleh? Kalau ada 99 kotak, awak kena tulis 99 huruf A lah dalam satu page. Kalau awak gunakan buku pun sama. Kalau awak gunakan buku pun sama juga. Satu page untuk satu huruf. Kalau ada 99 kotak, awak kena buat 99 huruf lah. Untuk A. Boleh? Ada soalan? Sheet semua? Tak ada? Kita teruskan. Baik. Kita teruskan page yang kedua. Atau huruf E. E ada berapa step? Okey, tengok huruf E. Senang kantan desu. Ada 2 step saja. Okey, tengok. Yang pertama ichi, ni. Okey, moichido ichi, ni. Okey, ichi, ni. Ni step arimasu. Ni step arimasu. Okey, sampailah awak pakai kotak besar ni lah. Standard. Okay, dalam kelas sini awak buat dalam 5 lah. 5 dan lepas tu awak sambung lagi. Untuk dalam kelas ni kita buat sama-sama. Buat 5 huruf dulu, tulis sama-sama. Lepas tu awak akan sambung. Okay, E. Pak E huruf U. Okay, U ada berapa step? Okay, U kita tengok ada ni step. Ada 2 step. Macam mana nak lukis? Nak menulis. Dia bukan lukis, dia menulis. Okay, yang pertama ichi atas. Right, yang kedua. Moichido. Ichi, ni. Okay, sekali lagi. Ichi, ni. Moichido. Ichi, ni. Ichi, ni. Ni step. Okay, next. Yang keempat. A, I, U, E. Okay, E ada berapa step? Right, ni step. E ada ni step. Sama juga. Yang atas. Ichi. Yang kedua.
Ni. Hai, mochiro. Ichi. Ni. Mochiro. Ichi. Ada ni step. Seterusnya kat sini lah. Boleh? Okay. Okay, last untuk baris A. A, I, U, E. O. O. Ada berapa step? Hai, ada sang step. Ada 3 step. O. Okay, macam mana? Sama dengan A tadi, menata, ichi. Ni, bulatkan, simpul dan satu lagi. Sang. Hai, mochiro, ichi. Ni, sang. Hai, ichi. Ni, sang. Sang step. Okay, desu ka? Ichi. Ni, sang. Okay, satu lagi. Ichi. Ni, sang. Sang step. Boleh? 5 huruf. A, I, U, E. Okay? Ada soalan? Sheet semua? Nanti awak boleh praktis lah. Okay, Yeah. next. Hai. Baris yang kedua pula. Ka. Okay, tengok baris Ka. Page 6. Roku page. Okay, page 6. Ada berapa step? Sang step. Ada sang step. Hai. Itu. Ichi. Ni. Sang. Boleh? Hai. Ichi. Ni. Sang. Sekali lagi. Ichi. Ni. Sang. Sang step. Okay, kotak yang besar ni. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Sang step. Hai. Ki pula. Okay, ki. Ki berapa step? Sang step. Ada 3 step. Ki. Hai. Itu ichi. Ni. Sang. Mochiro. Ichi. Ni. Sang. Satu lagi. Ichi. Ni. Sang. 3 step. Okay, ada tak yang pernah tengok ki yang 4 step? Nurjamiah sang. Ada kan? Ada? Yang 4 step ni macam ni saya tuliskan. Ichi, ni, sang, yong. Beza sikit. Dia tak bersambung Ichi, ni, sang, yong. Saya sebut warna lain lah. Tapi Sensei, Ya. boleh pakai juga lagi yang tu. Yang Memang ada boleh 4 boleh. step. Apa beza 4 dengan 3 ni? Yang ni 3 step, ini 4 step. Yang sebenarnya awak kena buat 4 step ni. Kerana apa? 4 step ni yang manual. Kita akan pakai pen, pakai pensel kan? Kita guna manual 4 step. Okey, yang 3 step ni kalau awak typekan dekat komputer, dekat keyboard kan awak type KI dia akan keluar 3 step. Automatik dia akan keluar 3 step. Sama juga kalau pakai handphone. Awak download Go Keyboard, type hiragana. Awak tulis KI dia akan jadi 3 step. Itu beza dia. Tapi kalau awak buat dua-dua pun tak ada masalah. Dua-dua saya kenalkan, maksudnya tak salah lah. Okey. Jadi nak buat 3 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Tak ada masalah. Ki. Okey, ku. Ku. Tengok yang ketiga ku. Ichi step. Ichi step. Ku. Okey. Buat macam less than punya simbol lah. Ku. Kantan desu ku. Okey, ke. Ke sang step. Ke sang step. Okey, step pertama ichi, ni, sang. Mochiro. Ichi, ni, sang. Sekali lagi. Chi, ni, sang. Boleh? Ke. Ada soalan tak kat sini? Kalau ada, tak ada. Okey, kalau tak ada saya tanya. Okey, nampak tak dekat sini? Kalau tengok dekat sini, sensei kat sini kan ada tarik ke atas. Betul? Yang ni kadang sensei tarik sikit. Yang ni sensei tak tarik. Kenapa perlu tarik ke atas? Kalau tengok huruf lain pun ada juga.
contoh huruf K. Huruf K kan? Dia tarik ni. Ujung dia. Tak tarik pun tak apa. Tak tarik pun tak apa sebenarnya. Kenapa perlu tarik? Ke atas. Siapa boleh jawab? Contoh lagi huruf E. Nampak huruf Dia E ada pun dia tarik. satu aktiviti tu yang pakai berus tu. Ada aktiviti. Aktiviti apa tu kalau awak tahu? Dah lupa apa nama aktiviti tu. Tapi pengen kaligrafi macam tu lah. Yes, kaligrafi. Kaligrafi. Kalau kaligrafi dia pakai brush kan. Bila pakai brush, ink, dia akan tarik supaya dapat kemas lah. Satu lagi dia macam seni kan. Seni khat tu. Contoh dalam tulisan Jawi pun ada juga. Kalau Jawi kita buat seni khat kan. Seni khat. Tapi kalau bahasa Jepun, bahasa Mandarin, Chinese, kita gunakan kaligrafi. Pernah buat tak kaligrafi? Siapa pernah buat kaligrafi? Pernah Okey, jadi kalau pernah buat, tahun kita akan buat pertandingan kaligrafi. Boleh masuk. Kita akan buat kaligrafi lah. Pertandingan dalam festival bahasa nanti. InsyaAllah. Kita akan buat kaligrafi. Yang tak pernah pun boleh cuba. Ada pertandingan lah. Okey. Okey, satu lagi. Tadi kalau dia tarik, satu lagi, kadang dia punya tulisan ni baris dia kan kadang sengit, kadang tegak. Macam ni kan dia macam sengit ke tegak. Ada kadang tegak, ada kadang sengit. Yang mana betul? Yang sengit ke yang tegak? Yang sengit ke yang tegak? Ada jawapan? Yang sengit mungkin. Yang sengit. Yang sengit betul, yang tegak pun betul. Kerana apa? Kalau pakai brush, awak punya wrist, pergelangan tu penting. Kadang kita kan susah nak buat tegak kan, menggigil-gigil kan. Kadang selagi dia punya bentuk dia tu tak obvious sangat, dalam bentuk yang kita tengok tu betul lah. Dimaafkan kalau saya ingat ke tegak ke, maksudnya pakai brush lah. Boleh dimaafkan. Itu kaligrafi punya ni lah, kita pakai brush. Okay, last baris ko, kaki kuke, ko. Ko ada knee step. Knee step. Okay, buat sama-sama dengan sensei. Ai ichi, yang pertama atas. Yang kedua, ni panjang sikit. Moshiro, chi, ni. Ai ichi, ni. Boleh. Okay, bawah ni petak ni sama juga lah. Ko. Okay, 10 huruf. Boleh ingat tak buat? A, I, U, E, O, kaki, kuke. Okay, tengok baris sa pula. Okay, sa dengan ki tadi sama je. Tadi ki ada 3 step kan kalau tengok yang ni. Kalau sa ada berapa? 2 step saja. Yang pertama, ichi, ni. Mochido, ichi, ni. Ichi, ni. Kalau kita nak buat manual, dia ada 3 step lah. Kalau manual macam mana? Ichi, ni, sang. Mochido, ichi, ni, sang. Ini yang kita buat manual. Ada 3 step. Jadi sama, boleh pakai dua-dua. Okay, next. She. Okay, she kantan desu ne. She ada 1 step. She ada 1 step. Okay. Kita buat she. Macam mata kail ni lah. Ichi. Mochido. Ichi. Hai, ichi. Okay. Kotak besar ni macam ni lah. She. Boleh? Kantan desu. Okay, su. Okay, tengok su. Page 13. Okay, su. Okay. Ni step. Yang pertama mendata. Banyak kan lebih start mendata lah. Ni ke bawah. Okay, mochido. Ichi. Ni. Sekali lagi. Ichi. Boleh. Okay, kotak besar ni pun sama. Ke bawah kan dia. Ichi. Ni. Su. Okay. Se. Okay, se. Page 14. Okay, 3 step. Sang step. Se. Okay, mendata juga. Ichi, ni, sang. Hai, mochido. Ichi, ni, sang. Sekali lagi. Ichi, ni, sang. Sang step. Okay desu ka? Hai, ichi, ni, sang. Ichi,
Ni, sang. Sang step. Okay, last untuk baris sa. Sa, shi, su, se, so. Okay, so. Okay, senang. Ichi step. Satu step saja. Alright, kita buat macam zigzag lah. Ichi. Okay, mochido. Ichi. Sekali lagi. Ichi. Boleh. Kalau kotak yang besar ni, sama juga. Buat satu step. So. Boleh? Habis. Akasa. Okay. Ta pula. Okay, kita pergi baris yang keempat. Ta. Page 16. Okay. Ada 4 step. Ni paling banyak lah. 4 step. Ta. Hai. Ichi. Ni. Sang. Yong. Boleh? Mochido. Mendata. Ichi. Lepas tu menegak. Ni. Sang. Yong. 4 step. Ichi. Ni. Sang. Yong. Ta. Okay, kalau kotak besar ni sama ke? Ada 4 step. Ichi. Ni. Sang. Yong. Ta. Okay, next. Chi. Okay, chi. Okay, ni step. Ada 2 step. Chi. Hai. Ichi. Ni. Boleh? Ichi. Ni. Hai. Ichi. Ni. Okay. Ichi. Mochido. Chi. Ni. Chi. Kantan. That's mudah. Ni step. Okay. Ci. Okay. Ci. Ci pun lagi senang. Kan tandas kita image bentuk tsunami. Bentuk tsunami ombak besar. Buat macam ombak besar. Ichi. Satu step saja. Ichi. Boleh? Hai. Ichi. Ci. Buat macam ombak besar lah. Ci. Senang. Okay, next. Te. Okay. Te. Page 19. Okay, sama juga. Ichi step. Satu step. Te. Ichi. Bawahkan dia. Mochido. Ichi. Mochido. Hai. Ichi. Te. Okay, tengok dekat sini. Okay. Te. Okay, to. Ta, chi, tu, te, to. Last untuk barista, kita ada to. Hai. Ni step. Ada 2 step. Okay. Ichi. Ni. Mochido. Ichi. Ni. Satu lagi. Chi. Ni. Sama tak yang besar ni kotak? Ni. Dia tak sentuh pula. Tok. Okay. Ichi. Ni. Tok. Habis. Ta, chi, tsu, te, to. Dah 20 dah huruf. Boleh ingat tak nak tulis ni? Sensei buat laju ke perlahan ni? Boleh. Boleh ikut? Okay. So. Okay. Alright. Next, kita pergi yang separuh lagi. Akasata na pula. Okay, pergi baris na. Okay, na ada 4 step. Dia macam ta tadi. Dia ada 4 step. Yang paling banyak step dah. Kita ada yang pertama sama juga macam ta tadi. 1, mendata. 2, menegak. 3, 1 ni stroke. 1 lagi. Yang keempat. Na. Mochido. Ichi. Ni. Sang. Yong. Boleh? Ichi. Ni. Sang. Yong. Na. Ichi. Ni. Sang. Yong. Ichi. Ni. Sang. Yong. Na. Okay, ni. Okay, ni. Ada berapa step? Sang step. Arimas. Sang step. 3 step. Okay, kita tengok. Ichi. Ni. Sang. Okay, ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Okay, kotak besar ni. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Sang step. Okay, na, ni, nu. Okay, nu. Nu ni macam susah tapi senang ni. Dia ada ni step. Ada 2 step. Nu. Okay, tengok sama-sama. Okay, macam mana nak buat huruf nu. Okay, yang pertama step yang ni. Bintangkan dia. Okay, yang kedua tadi atas ni tarik simpul saja. Dan ujung dia simpulkan. Boleh? Okay, saya ulang. Ichi. Ni. Sekali lagi. Ichi. Ni. Nu. Kalau kotak besar ni. Okay, ichi. Nu. Ichi. Ni. Nu. Okay. Okay, ne. Okay, ne pun lebih kurang nu. Sama je dia punya step dia. 2. Okay, ne macam mana?
Okey, ni tegak pula. Ichi. Okey, daripada atas ni tarik ke bawah, naikkan balik. Simpul atas. Mochido. Ichi. Okey, yang ni naik atas balik, simpulkan. Mochido. Ichi. Dekat atas. Kalau kotak besar ni, ichi. Okey. Ichi. Okey. Ni. Okay, next. No yang terakhir. Na, ni, nu, ne, no. Okay, tengok no. Okay, no. Page 25. Ini juga. Tengok no. Okay, satu step. Hai, ichi. Mochido. Ichi. Boleh? Hai, ichi. Kotak besar ni. Hai, ichi. Besar sikit lah. Kau boleh. Boleh? Ada soalan semua? Dah 25 huruf. Okey. Okey. Oh, ramai pergi pelapis hari ni. Ada yang terlibat lagi? Pelapis. Wah, ada ni ke? Pemilihan. Okey, tak apa. Okey, baris yang ke-6. Akasatana ha pula. Okey, kita pergi baris ha. Okey, baris ha. Okey, ada sang step, 3 step Okey, ha, ai, ichi, ni, sang. Mochido. Ichi, ni, sang. Alright, sekali lagi. Ichi, ni, sang. Ha. Okey, kotak besar. Ichi, ni, sang. Mochido. Ichi, ni, sang. Ha. Okey, hi. Okay, hi ada kantanes. Ichi step. Satu step saja hi. Hai, ichi. Mochido. Ichi. Okay, ichi. Hi. Boleh kotak besar ni. Hai. Ichi. Mochido. Hai, ichi. Satu step saja. Hi. Okay, fu. Fu ada 4 step. Fu ada 4 step. Okay, tengok betul-betul. Yang pertama. Atas ni, ichi. Lepas tu, tengah dia. Yang ketiga dan yang keempat. Boleh? Ichi, ni, sang, yong. Mochido, ichi, ni, sang, yong. Boleh? Kalau kotak besar ni, ichi, ni, sang, yong. Ichi, ni, sang, yong. Fu. He. Okey, he kantan dia. Satu step saja he. Ni mudah nak ingat. He. Okey, satu step. Satu pendek. Yang bawah ni panjang lah. Ichi. Ichi. Boleh? Ichi. Ichi. He. Okey, ho. Baris ha yang terakhir ada ho. Ho mudah. Macam ha tadi ditambahkan satu stroke. Ha tadi ada 3 step. Ho ada 4 step. Okey, tambahkan yang atas ni. Hai, ichi, ni, sang, yong. Mochido. Ichi, ni, sang. Atas ni kan? Yong. Ho. Ichi, ni, sang. Alamak. Dia tak boleh sentuh ni. Yong. Ho. Okey, ichi, ni, sang. Masing-masing. Terlebih pula. Kalau pakai pensel senang. Digital ni mungkin susah sikit. Okey. Dah lagi pula. Ho. Mochido. Ichi, ni, sang, yong. Ho. Lepas ni kita akan buat sama-sama latihan. Okey, akasatana ha. Okey, ma pula. Okey, baris ma. Page 31 Sanju Ichi. Okey, ma ada 3 step. Sang step ada mas. 3 step. Okey, tengok sama-sama. Yang pertama mendata Ichi, ni. Okey, yang ketiga sang. Simple. Mochido. Ichi, ni, sang. Ichi, ni, sang step. Okey, dah sekap. Kotak besar. Okey, ichi, ni, sang. Ma. Okey, mi. Okey, mi, ni step. Ada 2 step. Mi. Okey, ada 2 step. Mi. Okey, tengok balik. Hai, ichi,
Ni. Okey, mo ichido, ichi, ni. Okey, ichi, ni. Mi. Mi. Boleh? Ni, mami. Okey, mu. Okey, mu. Tengok. Buat macam su tadi, tapi ada beza sikit lah. Okey. Mu ada some step. 3 step. Sama mendatar. Ichi. Okey, menegak. Simpul. Tolak ke belakang. Lepas tu, satu lagi step. Boleh? Okey, mo ichido. Hai, ichi. Saya kecil pula. Saya buat yang besar lah senang. Ichi, ni, sang. Mo ichido, ichi, ni, sang. Kotak besar. Okey. Ichi, ni, sang. Mu. Okey, make. Okey, make. Buat macam nu tadi. Belakang dia tu beza sikit lah. Tengok nu dengan make. Okey, make ada ni step. Ichi. Simpul saja belakang ni. Dia tak ada simpul ujung. Ichi. Ni. Sekali lagi. Ichi. Make. Boleh? Okey. Ichi. Simpul lah. Make. Okey, mo. Terakhir. Ma, mi, mu, me. Mo. Okey, ada some step. 3 step. Hai. Ichi. Ni. Buat shi tengah-tengah dia. Boleh? Ichi. Ni. Sang. Terus. Ichi. Ni. Sang. Okey. Okay, ichi ni sang step. Ichi ni sang step. Boleh? Okey, akasa tanaha ma ya. Okey, 3 huruf ya. Okay, ya page Sanjuroku 36. Okey, sikit lagi. Hai, ichi ni sang. Boleh? Ichi ni sang. Sekali lagi. Ichi ni sang. Ya. Okey, mo ichido. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Ya. Okey, you. You ni step arimasu. Ada 2 Okey, tengok. Macam mana saya nak nulis ni? Hai, ichi ni. Ichi ni. Sekali lagi. Ichi ni. Boleh? Hai, ichi ni. Ichido. Ichi ni. You. Okey, last. Yo. Okey, yo page 38. Okey. Ni step. Ichi ni. Okey, mo ichido. Ichi ni. Kotak besar. Okey, mo ichido. Ichi. Yo. Wes. Ya, yu, yo. Okey, akasa tanaha maya ra. Okey, ra pula. Okey, ra ada ni step. Ada 2 step. Tengok. Okey, ra. Yang pertama atas ni ichi. Yang kedua. Sekali lagi. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Boleh? Ni. Ichi. Ra. Okey, ri. Ada ni step. Ri. Ri kantan. Okey, satu pendek. Ichi. Bawah sebelah kanan ni panjang. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Okey. Okey, sekali. Ri. Okey, ru. Okey, ru kantan dia. Satu step saja. Ru. Ichi. Simpulkan ujung ni. Mo ichido. Satu lagi. Boleh? Kantan dia sini. Ru. Okey. Okey, re. Okey, re macam ne tadi. Tengok. Dia seakan-akan re ne tadi. Dia atas ni tegak. Yang pertama. Yang kedua daripada atas ni. Okey, tarik balik macam ne. Lepas tu yang ni ke belakang saja. Itu beza dia. Okey, mo ichido. Ke belakang. Sekali lagi. Ke belakang. Re.
Ini re. Boleh? Ini re. Okay, ada soalan? Last sekali, ro. Ra, ri, ru, re. Ro. Ro macam ru tadilah. Beza sikit sajalah. Ro. Ai, ichi. Ro. Okay, sekarang. Okay, akasa tanaha mayara wa. Okay, wa, page, itu 44, yon juyong. Okay, kantan desu ne. Ada 2 step saja. Ichi. Okay, lengkung kat besar ni. Macam tu, ichi. Ichi. Wa. Okay. Last sekali, wa, wo. Kedua, wo. Ada 3 step. Ichi, ni, sang. Macam tu, ichi, ni, sang. Ichi, ni, sang. Okay. Last sekali huruf N. N 46, huruf page yang ke-46. Ichi step. Ichi. Macam lambda ni. Macam huruf H. Okay, jadi inilah huruf-huruf yang awak dah boleh baca dan boleh tulis. Dah boleh baca dan boleh tulis. Saya harap 46 ni awak boleh ingat lah. 46 ni awak boleh ingat. Okey dah sekarang. Ada soalan? Ada? Okey, guna pen atau pensel. Saya elok-eloknya pensel lah. Yap sang. Gunakan pensel. Kenapa kita first time kan? Kita pakai pensel lah. Kalau pakai pen tu lain, dia punya feeling tulis kan? Pakai pensel ni, macam kaligrafi kan? Kan ada pensel kaligrafi tu kan? Cuba. Okey, ada soalan kat sini? Tak ada? Iya. Okey, Azlan, huruf apa yang susah? Yang susah nak tulis? Apa? Sekejap. Na. Huruf na Ya. Nu. Nu. Okey, tengok balik. Kita tengok balik. Huruf yang susah tadi, kawan kita kata. Okey, tengok dekat ni, hiragana chart ni. Okey, tengok kat sini. Huruf nu susah. Betul? Huruf nu. Dia macam ni je. Saya nak ingat dia, awak pilih satu step saja. Huruf yang satu step huruf apa? Nak ingat huruf yang paling mudah kita nak ingat huruf apa? Satu step. He, kita ada ku, kita ada apa lagi? Shi, ci, te. Pilih dulu yang satu step. Ro, ru, en, yang satu step. Hi, ada lagi satu step. Yang sisa tinggal. Tak ada. So, satu step. Yang dua step. Assignment kena guna pen atau pensel. Selalunya pensel. Yang dua step. I, A, I, U, yang dua step lah. Ko, sa, ci, yang dua step. Nu, ne, no tadi satu step. Saya tinggal. Ne. Okay, ada lagi yang dua step. Wa, ra, ri, yang dua step banyak ah. You, yo, dua step. Mi, me, dua step. Yang tiga step. Tiga a, o, ka, ki, ke, lagi ni, ha, ma, mu, mo, ya pun tiga step. Wo pun tiga step. Okey, yang empat step.
Paling banyak kita ada 4 step. Ta, na, lagi fu, ho. Itu saja. Ada 4 step ni tak banyak lah, ada 4 huruf. Ni cara nak ingat lah, gunakan step yang pertama berapa, step kedua, ketiga, keempat. Boleh? Okey. Okey, satu lagi saya ada sharekan dekat apa ni? Dekat awak punya Ulearn tu, sama jugalah saya ambil dalam internet tu kan. Dia ada macam ni. Nampak dalam slide ni? Dia ada step ni. Awak follow je. Banyakkan dia sama je. Step pertama, step kedua, step ketiga. Ni yang kita belajar ni. Ikut step tadi. Gunakan ni. Supaya awak mudah ingat. Okey, ada soalan kat sini. Semua narimas kah? Tak ada. Agak-agak awak boleh tulis berapa huruf hari ni? Boleh. Boleh. Okey, kita praktis sikit. Kita praktis. Okey. Kita praktis kat sini. Okey, sesi bagi masa dulu lah. Awak tengok balik nak tulis macam mana. Kita ada kat ni kan. Okey, saya sharekan yang ni, kotak. Kotak ni. Okey, sensei akan allow berapa orang yang boleh tulis dekat sini. Sensei allow kan berapa orang boleh tulis kat kotak ni sekarang. Awak tuliskan hiragana. Boleh? Hari tu sensei tulis, awak baca kan. Yang ni awak tulis, kawan-kawan lain baca. Okey, kita minta seorang lah. Saiful ada Saiful? Saiful. Saiful ada? Ada Saiful? Ada sensei. Okey. Dekat kotak, 3 kotak ni awak tuliskan perkataan kuruma. Kuruma. Hai, kuruma. Mana boleh sensei cakap kuruma, boleh baca lah kan? Apalah sensei ni. Tak apalah, awak tulis kuruma. Okay, next Muhammad Rizwan. Rizwan ada Rizwan? Ya, saya doktor. Ada. Tuliskan sensei Sakura. Okay, Saiful Kuruma. Okay, Rizwan Sakura. Mahal aku buat langkong. Cuba. Ui, macam mahal. Mama. Saya tak buat lengkung pula sensei. Tak boleh buat lengkung? Wah. Okay, Rizwan buat Sakura. Tak boleh buat lengkung Wah. Okay, siapa boleh bantu? Saiful. Tak boleh buat lah sensei dekat sini. Tak boleh buat? Alright, tak apa. Okay, kita minta Sensei, rasa susah lah. Sebab Susah, kita orang kat handphone tau. Tadi kita orang ada Oh. kelas. Aha. And then kita orang terus online dekat fakulti. So Alright, tak alright, pakai laptop. Tak pakai laptop Okay.
Siapa yang pakai laptop? Nurul Najmi Sang. Najmi Sang? Ada Nurul Najmi? Okey, okey. Awak tadi ada kelas Ya, ada kelas. Okey, Saya sedang mencari ni. Kerana kelas awak ni besar sebenarnya. FPTT dia bagi kelas kecil. Sekarang ni tengah deal dengan FPTT lah. Nak dapatkan kelas yang besar. Kalau 50 orang kelas awak tu kecil tu, 40 orang muat lah. Okay, ni Kuruma. Sakura tadi. Ini dah. Sakura. Okay. Kalau laptop senang lah pakai ni kan, mouse. Okay. Okay, ni latihan awak dah. Tak apa. Mungkin ada kekangan. Okay. Ini latihan awak. Satu page ni satu huruf. Boleh? Macam ni satu page satu huruf. Jadi kena siapkan dah. Bila nak hantar ni? Bila nak hantar? Doktor nak hantar macam mana? Okey, awak buat manual lah kan, buat pakai buku ataupun lampiran tu nanti saya akan ni lah. Awak kena hantar kat saya lah. Lepas ni kita akan buat physical class kan. Kita akan jumpa. Awak siapkan dulu. Boleh? Macam saya lepas dia orang hantar dalam Ulearn. Dia orang print, lepas tu dia orang scan, lepas tu hantar kat Ulearn. Saya semak kat Ulearn lah. Tapi yang ni awak tak perlu scan, tak perlu nak ni lah. Nanti hantar kat sini lah, kita buat pakai fizikal. Boleh? Okay, kalau tengok Sekejap, Sensei. Ya. Kelas kat mana? Kat UTM ke kat luar? Dekat UTM lah. Sebab kita orang punya ni kelas dekat FPTT tau. Tahu kat belakang tu kan? Kampus teknologi. Kat Ya, luar. ya. Kampus itu. Ya. So kalau daripada situ, daripada sini lah, daripada tempat kita orang nak kena naik bas tau. Tak, kita akan buat dekat FPTT. FPTT. Ya. Okay. Awak tak perlu ke kampus induk lah. Cuma sekarang ni AJK jadual waktu tempat sensei sedang bincang lagi lah. Pasal kelas kita besar, 50 orang. Yang FPTT bagi hari tu kelas kecil. Takut nanti tak boleh muat. Okay, insyaAllah lah minggu depan saya akan tengok dapat tempat tak dapat tempat. Okay, jadi kalau tengok due date yang saya bagi dekat Ulearn tu dia minggu ke-8 sebelum awak balik cuti untuk mid semester break, cuti pertengahan semester. Awak kalau dah siap nanti hiragana awak simpan dulu. Lepas tu kita sambung katakana dan kita hantar sekali. Hiragana dan katakana. Okey? Okay, ada soalan yang lain? Jadi untuk yang latihan ni awak boleh sambung lah. Untuk menulis ni biasanya awak boleh self study lah. Boleh buat tengok YouTube ataupun awak pergi dekat sensei punya video lah. Awak pergi dekat Open Learning UTM. Open Learning UTM. Awak cari bahasa Jepun. Bahasa Jepun satu lah. Dekat situ. Dalam Open Learning MOOC MOOC. Pernah dengar perkataan MOOC tak? MOOC UTM awak pergi, awak cari bahasa Jepun. Dekat situ ada video sensei buat lah. Ada Mandarin dia pakai MOOC kan. Jepun pun sensei dah buatkan MOOC. Tapi sensei tak gunakan sepenuhnya lah. MOOC yang sensei buat tu untuk rujukan sajalah. Awak boleh tengok. Ada video dia. Cara nak menulis bab 1 sampai bab 5 ada semua. Boleh tengok video tu. Okey? Nanti awak boleh cek explore lah. Open Learning UTM, MOOC UTM bahasa Jepun. Awak tengok dekat situ. Cara menulis hiragana. Okey? Okey. Okay, untuk kedatangan pagi ni, awak isikan awak punya attendance macam biasalah. Selagi kita online ni, awak pakai Google Form lah. Okay, sensei buku masih start lagi ke? Nanti saya tanya pada penerbit. Penerbit hari ni, saya tanya penerbit lah.
Dah siap ke belum? Anda saya tanya Encik Zul Isman tu. Okey. Kalau dah ada nanti saya beritahu. Ini untuk attendance pagi ni. Jadi masa untuk 1 jam lagi ni awak cubalah praktis balik sebutan dan tulisan. Minggu depan kita akan masuk chapter 1 dah. Dah sebulan kan? Cukuplah 3 minggu ni kita buat tulisan hiragana, sebutan 2 minggu, menulis seminggu saja. Okey, stage 2, 3 dan 4 tak perlu buat assignment. Awak cuma buat stage yang pertama saja. Stage ichi dake. Stage ichi dake. Stage yang pertama saja. Boleh? Stage yang pertama Okey, kalau dah isi 1 jam lagi ni awak boleh tengok balik tulisan hiragana ni. Minggu depan kita dah masuk chapter 1 dah mudah lah. Awak boleh baca dan boleh tulis. Dah boleh baca dan boleh tulis. Okey, jadi bila mana yang dah isi kedatangan, hai, ouwarimashou. Ouwarimashou. Arigatou gozaimasu.